Hai semua rakan-rakan pemandu Grab. Okey, hari ni kita nak borak pasal satu benda yang mungkin pening sikit kepala kan? Iaitu insurans e-hailing. Tapi jangan risau, saya akan jelaskan satu persatu sampai anda betul-betul faham. Simple je. Mesti ramai yang tertanya-tanya kan? Apa benda insurans e-hailing ni sebenarnya? Kenapa pula wajib ada? Sama ke dengan insurans kereta biasa tu? Semua soalan ni memang selalu kami dapat. Sebab itulah kami buat panduan ni, khas untuk anda semua. Okey, first thing first, benda paling penting anda kena tahu. Ini bukan peraturan Grab tau, bukan kami yang saja-saja buat. Ini adalah syarat wajib daripada Kementerian Pengangkutan Malaysia. Maknanya, semua pemandu e-hailing, tak kira apa platform pun, wajib ada. Jadi, ia untuk keselamatan dan juga untuk pastikan kita semua patuh pada undang-undang. Jadi, jom kita bedah siasat sikit pasal peraturan wajib ni. Bila dah faham yang asas ni, barulah boleh pandu dengan tenang, tak risau apa-apa. Dalam panduan ni, kami akan terangkan semua yang anda perlu tahu step by step. Lepas ni, confirm tak ada pening-pening lagi. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Baiklah, sekarang anda ada pilihan. Secara asasnya, ada dua jenis utama insurans e-hailing. Mana satu yang terbaik? Itu bergantung pada cara anda memandu dan apa yang anda perlukan. Okey, jom kita tengok beza dua-dua ni. Yang pertama, kita ada insurans harian atau kita panggil Grab Daily. Yang ni memang fleksibel gila. Anda online, anda pandu, baru bayar untuk hari tu. Simple. Yang kedua pula, insurans tahunan. Macam biasalah, bayar sekali gedebuk untuk setahun punya pelindungan. Yang ni, anda urus terus dengan syarikat insurans anda. Dan yang bestnya, anda kena tahu ni, setakat ni Grab adalah satu-satunya syarikat e-hailing yang tawarkan pilihan insurans harian ni. Kenapa kami buat? Sebab kami nak bagi anda, rakan-rakan pemandu kami, lebih banyak pilihan. Boleh urus kos ikut cara anda sendiri kan? Okey, sekarang anda dah tahu ada pilihan harian atau tahunan. Jadi, macam mana nak buat? Jom kita tengok langkah-langkahnya dari A sampai Z. Proses dia sebenarnya ada 4 langkah mudah je. Pertama, fikir dan pilih nak yang harian ke tahunan. Kedua, kalau pilih tahunan, kena call syarikat insurans anda dulu, tanya dorang ada tak tawarkan pelindungan e-hailing. Ketiga, bila dah ada, pastikan anda dapatkan dokumen yang betul. Namanya nota perlindungan, bukan benda lain tau. Akhir sekali, yang keempat, snap gambar dan muat naik je dokumen tu dalam app Grab anda. Senang kan? Part muat naik dokumen ni, tolong dengar betul-betul ya. Ini penting. Pastikan yang anda hantar tu adalah nota perlindungan insurans e-hailing, bukan resit bayar, bukan sebut harga, tapi nota perlindungan. Dan tolonglah, ambil gambar terang-terang ya, jangan kabur. Kalau tak, proses nak sahkan tu nanti jadi lambat, rugi masa anda. Okey, ni satu lagi situasi yang ramai tanya. Macam mana kalau saya bawa kereta orang lain? Kereta isteri ke, abang ke, kawan ke? Boleh ke? Jangan risau, ada caranya. Siapa kat sini yang dalam situasi macam ni? Angkat tangan. Kalau anda lah orangnya, part ni memang untuk anda. Kena fokus sikit ya. Anda ada dua pilihan. Pilihan pertama, paling senang. Minta pemilik kereta tu call ejen insurans dia dan tambah nama anda dalam polisi sebagai pemandu yang dinamakan. Lepas tu, muat naik je nota perlindungan yang dah update tu. Pilihan kedua, minta pemilik tambah perlindungan all driver. Kalau guna cara ni, anda kena muat naik dua benda. Nota perlindungan tu dan satu surat kebenaran yang dah ditandatangani oleh pemilik. Faham ya? Baiklah, jom kita ke bahagian terakhir. Kita jawab beberapa soalan panas yang selalu ditanya. Jawapan ringkas, padat dan terus terang. Jom. Soalan paling top, nombor 1. Kalau saya dah ada Grab Daily Insurance, GDI tu, boleh tak saya guna untuk pandu dengan platform lain? Jawapannya, tak boleh, minta maaf. GDI ni eksklusif. Dia cuma on dan lindungi anda bila anda tengah online dan memandu dengan Grab sahaja. Soalan kedua. Okey, saya dah ada GDI. Perlu ke saya beli lagi yang tahunan tu? Kena ada dua-dua ke? Tak perlu. Jangan membazir. Anda cuma perlukan satu je. Pilih sama ada nak yang harian melalui Grab atau yang tahunan. Tak payah ambil dua-dua sekali. Okey, ni soalan teknikal sikit. Boleh tak saya tambah insurans e-hailing ni kalau insurans kereta saya jenis third party, fire and theft?
Yang ni pun tak boleh. Peraturan dah tetapkan, add-on e-hailing ni hanya boleh dibeli kalau insurans asas kereta anda tu jenis komprehensif. Maksudnya yang cover semua sekali termasuk kerosakan kereta sendiri. Jadi, kawan-kawan, ingat ya, semua benda ni, semua peraturan ni bukan nak susahkan kita. Tujuan utamanya satu je, untuk pastikan anda, penumpang anda dan semua orang di atas jalan raya sentiasa dilindungi. Dan yang penting, kita patuh pada undang-undang. Macam mana? Harapnya sekarang semua dah lebih jelas kan? Bila insurans dah betul, barulah kita boleh pandu dengan yakin, rasa selamat dan boleh fokus bagi servis terbaik. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Jumpa lagi.